SIM kad Tone Wow ni boleh guna ke dekat luar negara? Jawapan saya, boleh. Caranya, anda hanya perlu langgan pelan roaming. Pergi buka aplikasi MyWow, klik dekat bahagian subscribe now, lepas tu nampak tak dia ada tulis roaming plans. Klik subscribe dekat situ. Harga dia RM128, anda akan dapat 30GB data beserta dengan 30 minit panggilan dekat seluruh negara selama 30 hari. Anda duduk dekat luar negara sebulan pun tak apa. Ada orang tanya saya, kalau saya pergi luar negara tu sekejap je, macam mana? Jangan risau, baki data yang tak habis tu anda boleh still guna dekat dalam Malaysia. Validity dia 30 hari, tak ada masalah. Terutama anda yang selalu pergi luar negara, ataupun anda ni agent traveller, ataupun anda ni mutawif, guna memang berbaloi. Pada masa yang sama, anda boleh buat duit lagi berbaloi. Contoh, anda pergi umrah. Umrah biasanya 2 minggu. Kalau kita nak ambil SIM card dekat sana, harga dia lebih kurang berpuluh-puluh ringgit, RM60-70. Anda mungkin dapat dalam 10 ke 15 gig. Itu pun anda boleh guna selama 7 hari saja. Lepas habis, anda kena beli lagi SIM card dekat sana. Nak beli, nak kena bergaduh lagi dengan orang tu tak tahu kita cakap apa. Lepas tu nak daftar pakai pasport. Jadi menyusahkan jemaah dekat sana. Jadi, kalau anda bagi SIM card Tone Wow dekat jemaah tu siap-siap, maka mereka dah boleh guna internet senang hati. Tak payah nak pening kepala dekat sana, nak hadap lagi dengan orang yang jual SIM card kat situ kan. 2 minggu mereka pergi umrah, insyaAllah tak ada masalah. Satu SIM card anda boleh dapat untung antara RM9 ke RM50. Bayangkan berapa banyak jemaah anda bawa. Lepas tu, bila mereka dah balik Malaysia, mereka terus guna SIM card Tone Wow tersebut, maka anda akan menerima royalty. Selagi mana mereka terus guna, selagi tu anda akan terus dapat royalty. Passive income, bye.